Reza! Zara! Reza, kau nak kahwin dengan aku kan? Aku Zara! pun nak kahwin dengan kau. Kalau kita stay lagi kat Mana sini, mau? ayah aku akan pisahkan kita. Cepatlah, Reza! Zara! Zara, no. Zara! Zara, kita tak boleh macam ni, Zara. Apa maksud kau ni? Zara, aku nak kahwin dengan kau. Apa pun jadi, aku kena terima family kau. Aku kena hadap ayah kau juga. Hei! Korang buat apa ni? Ha? Tak, ayah, kita orang... Kamu diam! Berani kau bawa lari anak aku? Uncle, sabar, Uncle. Saya minta maaf. Saya tak ada niat nak buat Uncle rasa saya tak hormat pada Uncle. Habis kau bawa lagi anak aku kenapa? Uncle, boleh tak kita bincang baik-baik dekat rumah Uncle? Oh, kau nak kata aku ni cakap tak baik lah? Ha? Kau nak kata aku biadab? Tak, ayah, dia tak... Kamu diamlah! Uncle, sabar dulu, Uncle. Baik. Saya akan cakap dekat sini je. Saya betul-betul nak kahwin dengan Zara. Dan saya sanggup tunaikan syarat Uncle apa saja. Percayalah, Uncle. Kau nak tahu apa syaratnya? Apa dia, Uncle? Tapi aku rasa mustahil lah kau boleh buat. Belum cakap lagi, belum tahu, Uncle. Saya sanggup, Uncle. Kalau nak jadi menantu aku, bukan anak Aida. Kamu diam. Kalau kau tak boleh buat, kau jangan mimpi nak jadi menantu aku tau. Ha? Zara, jom balik. Reza. Balik! Uncle, jangan macam ni, Uncle. Zara, Balik! Zara, balik, Zara. Reza. Zara, balik. Suka.